Assalamualaikum guys, saya Ashraf daripada Pro Steering. Hari ni jom saya tunjukkan cara kita nak buka steering Honda Civic FD. Okay, kita buat cepat-cepat. Okay, first kita pastikan kita check dulu, tengok meter-meter semua apa dalam ni dia tak menyala lampu airbag. Yang tu penting, kita make sure dulu first. Lepas tu kita try tekan horn. Okay, horn ada bunyi, okay settle. Lepas tu kita matikan enjin. Okay, matikan enjin. Lepas tu bahagian bawah ni, kita tengok dekat sini. Dia ada satu kompartmen ni, kita buka kompartmen ni. Okey, buka. Lepas tu ada satu kabel warna hitam. Ini kabel horn, satu kabel warna kuning. Ini adalah kabel airbag. Okey, cabut saja kabel kuning ni dan kita cabut kabel warna hitam. Okey. Apa ni? Allen key. Dia menggunakan saiz T30. Dia sebelah kiri dan kanan. Okey, jadi saya akan buka dulu sebelah kiri satu. Okay, satu skru sebelah kiri dan satu skru sebelah kanan. Kedudukan dia sama juga. Okay, lepas tu buat dua-dua skru tu kita dah boleh cabut airbag ni. Okay, lepas tu kita cabut terus airbag tengah ni, kita boleh cabut macam ni. Okay, settle. Lepas tu jom kita tengok. Okay, tengah ni ada skru, satu skru saiz 14. Okay, dapatkan soket box macam ni saiz 14 dan tekan top wrench. Dan kita buka belah ni tengah. Okay, settle. Okay, bahagian tengah tu nanti kita tanda sikit. Kita tanda menggunakan marker kat tengah. Tanda terus sikit kat sini, tanda straight saja. Okay, kita ketuk sikit dan kita cabut. Okay, berjaya. Betulkan sikit. Okay, dah settle. Jom kita belah dari sini.